Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Taman Sarjana Ilmu, pusat pembelajaran digital yang direka khas untuk meningkatkan pengalaman pendidikan anda. Laman ini dibina bagi memenuhi arahan tugasan pentaksiran berterusan bagi kursus EDUP 2112 Teknologi dan Media Pengajaran. Laman ini menyediakan pengalaman pendidikan bermakna dengan menawarkan pengajaran atas talian, bahan pembelajaran digital, video pengajaran maupun latihan interaktif dengan menggunakan aplikasi yang terkini. Kenapa memilih Taman Sarjana Ilmu? Dalam laman ini telah disediakan bahan pembelajaran mengikut standard kandungan dan standard pembelajaran di mana ianya terkandung dalam kurikulum standard Sekolah Agama KSSA tahun 4. Oleh itu, jangan risau, semua kandungan pembelajaran adalah mengikut silibus yang terkini. Sebelum terlupa, dalam tugasan ini penulis diminta untuk menggabung jalin antara dua subjek. Oleh itu, penulis memilih subjek muamalat di bawah tajuk pinjam meminjam dan subjek tafsir Al-Quran dan hadis di bawah tajuk amanah dan adil. Mari kita ke bahagian pembelajaran kreatif. Di sinilah bermulanya pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan. Dalam bahagian ini telah disediakan 6 butang untuk murid memilih dan merasai sendiri pengalaman pembelajaran atas talian. Jika kita perhatikan dalam slot teka-teki seronok, terdapat video animasi sebagai set induksi dan ruangan Padlet sebagai halaman untuk murid melakukan sumbang saran. Manakala slot jom terus ke layar, terdapat video penerangan yang membolehkan murid menonton dan melakukan eksplorasi video. Setelah selesai menonton, murid boleh menjawab soalan di ruangan Padlet yang disediakan oleh guru. Kita pergi kepada slot selak buku bersama. Dalam slot ini disediakan buku digital yang membolehkan murid membaca dan memahami isi kandungan dengan mudah. Setelah itu, ada tugasan yang meminta murid membina poster menarik dan menampan hasil kerja di ruangan Google Slide. Ayuh kita pergi ke slot Ayuh Jelajah Bersama. Dalam slot ini disediakan video penerangan pengajaran dan setelah itu murid diminta untuk menyelesaikan peta minda digital dalam aplikasi Google setelah mendengar arahan daripada guru. Kita pergi kepada slot yang terakhir, iaitu slot Mari Mencuba. Slot ini menawarkan lagu menarik yang menceritakan tentang pentingnya amanah dalam pinjam meminjam. Berdasarkan lagu tersebut, murid diminta untuk menjawab soalan-soalan pengukuhan yang telah disediakan oleh guru dalam aplikasi WordWall. Jika kita pinjam barang kawan, jangan lupa pulangkan. Jaga elok, jangan rosakkan. Itu tanda kita sayang. Okey, itulah sedikit sebanyak daripada lagu yang telah disediakan oleh penulis tentang amanah dalam pinjam meminjam. Sebelum mengakhiri pengalaman pembelajaran, murid-murid diminta untuk menulis
apa yang murid-murid dapat pada pembelajaran kita pada hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Azizah binti Muhammad Syarif. Terima kasih.